ketika istiwa. Istiwa ni betul-betul matahari duduk tengah-tengah. Matahari betul-betul duduk tengah-tengah. Kalau dia kesok dah jatuh, tu dia panggil benda gelincir. Matahari naik daripada belah naik betul-betul duduk tengah atas kepala tu dipanggil istiwa. Maka ketika istiwa tak boleh juga sembahyang, tu termasuk dalam waktu yang dilarang. Waktu istiwa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekejap sahaja. Sekejap aja. Apa yang disebut di dalam kitab fiqh bahawasanya waktu istiwa adalah waqtun latif, waktu yang pendek. Tidak telus untuk sembahyang 2 rakaat di dalam waktu tersebut. Itu waktu istiwa. Sebelum daripada ni pernah tersebar dalam Facebook, WhatsApp bahawasanya tidak boleh sembahyang sebelum daripada waktu Zuhur selama 20 minit. 20 minit sebelum Zuhur tak boleh sembahyang dah. Sebab waktu istiwa. Itu tak betul. Tak betul. Lah sekali hak duk sebar saat itu ahli jemaah masjid juga. Berat nanang. Baik. Itu tak betul, itu salah. Waktu istiwa sekejap saja. Waktu istiwa hanya tidak sampai, dalam kitab menyebut bahawasanya tidak telus, tidak memuatkan 2 rakaat. Cuma tidak boleh sengaja kita menjatuhkan sembahyang dalam waktu tersebut. Bukan 20 minit sebelum daripada Zuhur, bukan. 20 minit sebelum daripada Zuhur tu masih lagi boleh sembahyang. Tu 20 minit, 15 minit lagi boleh, 10 minit lagi boleh. Jadi sebab waktu istiwa adalah sekejap sahaja. Cuma pengharaman waktu istiwa, kalau kata tak boleh sembahyang dalam waktu istiwa, adalah selain daripada hari Jumaat. Fahamlah kalau sebut selain daripada hari Jumaat. Tahu kan nak bilang Sabtu, Ahad, Isnin. Selain daripada hari Jumaat. Hari Jumaat dikecualikan. Sebab benda dikecualikan kerana ulama melihat kepada di sana ada hadis tuntutan kepada kita untuk hadir awal ke masjid. Dan apabila sampai di masjid dituntut kepada kita sembahyang sunat sehingga khatib naik atas mimbar. Maka oleh kerana tuntutan begitu ada dalam hadis, maka ulama mengatakan bahawasanya dikecualikan pengharaman sembahyang pada waktu istiwa selain dikecualikan hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada masalah. Jadi kita sampai masjid awal. Kita sampai dalam pukul 12.30. Kita semayang. Berhenti tak berhenti, Tok Khatib naik atas mimbar. Tak ada masalah, dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.